Okey, selamat datang semua. Pernah tak kita terfikir macam mana cara kita bercakap tu sebenarnya boleh ubah keseluruhan suasana dalam bilik darjah? Hari ni kita nak kupas satu topik penting, kesantunan berbahasa. Tapi ini bukan pasal adab sopan biasa-biasa je tau. Ini sebenarnya satu strategi komunikasi yang sangat power untuk kita sebagai pendidik. Dan inilah persoalan utamanya kan. Setiap hari kita masuk kelas, kita ada macam-macam cabaran, nak urus pelajar, nak sampaikan ilmu. Tapi cuba kita tanya diri sendiri, cara kita bertutur tu, adakah ia membantu wujudkan satu suasana yang positif, yang buat pelajar rasa seronok nak belajar? Ataupun sebaliknya? Sebenarnya, jawapan yang ada pada satu idea penting ni. Kesantunan dalam berbahasa ni, ia jauh lebih mendalam. Bukan setakat cakap tolong atau terima kasih je. Ada banyak lagi lapisan di sebaliknya. Jadi, apa benda sebenarnya kesantunan berbahasa ni? Senang cerita, ia adalah seni guna bahasa yang sopan, yang jaga air muka orang yang dengar dan yang paling penting, sesuai dengan keadaan. Kena fikir, kita cakap dengan siapa, dekat mana, waktu bila. Kunci dia satu je, kesedaran. Kena sentiasa sedar dengan konteks sekeliling. Dan ini yang paling penting sekali. Kita kena ingat, cara kita berkomunikasi tu sebenarnya cerminan diri kita. Ia tunjuk kepribadian kita, nilai kita dan tahap profesionalisme kita. Boleh kata, ia macam kad nama kita sebagai seorang pendidik. Baiklah, jom kita bedah siasat sikit konsep ni. Sebenarnya, ada 5 tonggak utama yang menjadi asas kepada bahasa yang santun. Mari kita tengok satu persatu. Okey, bayangkan 5 tonggak ni macam kit alatan komunikasi untuk anda. Setiap satu ni adalah alat yang sangat penting. Gunanya untuk bina hubungan yang lebih baik, yang lebih efektif dan penuh hormat dengan pelajar dan rakan sekerja. Jom kita buka kit alatan ni dan tengok apa alat yang pertama. Alat yang pertama, kehalusan bahasa. Maksudnya, kita pilih perkataan yang lembut, yang bertimbang rasa. Fikirkan macam ni, mesej tu sama. Tapi cara kita bungkus mesej tu dengan kata-kata yang halus boleh buat perbezaan besar. Tujuannya supaya mesej sampai tanpa ada hati yang terguris. Ini semua pasal empati dalam berbahasa. Yang kedua, kejelasan mesej. Ini penting. Sebab kadang-kadang orang fikir kalau nak santun kena berlapik-lapik sampai mesej pun jadi kabur. Tak. Sebenarnya, bahasa yang santun juga mesti jelas. Mesej kita kena terus terang, senang faham. Tak ada pusing-pusing. Tonggak nombor 3. Kesesuaian konteks. Ini macam kita takkan pakai baju sukan pergi majlis rasmi kan? Sama juga dengan bahasa. Cara kita cakap dengan pelajar dalam kelas tak sama dengan cara kita sembang dengan dia dekat kantin. Cara kita cakap dengan rakan sekerja pun lain. Kena pandai sesuaikan. Okey, yang ini sangat-sangat kritikal. Kepekaan sosial. Maksudnya, kita kena jaga maruah orang lain, jaga aib dia. Elakkanlah guna bahasa yang boleh buat orang rasa rendah diri, malu atau kita duk label dia macam-macam. Lebih-lebih lagi depan kawan-kawan dia. Ini memang satu red flag besar. Dan alat kita yang terakhir dalam kit alatan ni ialah norma budaya. Ini senang je. Hormat adat setempat, guna gelaran yang betul, panggil doktor, profesor, cikgu dengan betul. Dan faham sikit-sikit macam mana emosi ditunjukkan dalam budaya kita. Benda-benda kecil ni sebenarnya besar impaknya. Okey, cukup teori. Sekarang bahagian yang paling best. Jom kita tengok macam mana nak guna semua alat ni dalam situasi sebenar. Kita mulakan dengan tempat yang paling kita biasa. Di dalam bilik darjah. Cuba tengok beza dia. Sebelah kiri, awak semua bising. Terus rasa macam kena tuduh kan? Terus pelajar jadi defensif. Tapi, tengok yang sebelah kanan. Baik, kita fokus semula pada pembelajaran. Nampak? Matlamat sama je, nak kelas senyap. Tapi pendekatannya macam satu ajakan positif yang membina, bukan menghukum. Inilah dia perubahan mindset yang kita perlukan. Daripada jadi polis atau hakim yang asyik cari salah, kita ubah peranan jadi pembimbing yang tunjukkan jalan balik. Percayalah, bila kita buat macam ni, seluruh mood kelas tu boleh berubah dari negatif jadi positif. Serius. Alright, kita beralih pula ke bilik darjah yang kedua, yang makin lama makin penting. Dunia digital. WhatsApp, email, kesantunan dekat sini pun sama pentingnya. Kalau bukan, lebih lagi. Contoh ni memang selalu jadi. Tengok yang kiri, saya nak jumpa. Bunyi dia macam marahan kan? Keras sikit. Cuma bandingkan dengan yang kanan. Saya ingin memohon masa untuk berjumpa doktor. Nampak tak beza dia? Yang kanan ni dia tunjuk hormat. Dia guna gelaran. Dan dia memohon, bukan mengarahkan. Dia hormat masuk orang tu.
Jangan lupa, setiap mesej WhatsApp, setiap email yang kita hantar tu, itulah imej profesional kita. Ayat-ayat kita tu kekal, boleh di-screenshot. Jadi bila kita guna bahasa yang santun, kita bukan saja hormat orang tu, tapi kita juga tunjuk yang kita hargai masa dia yang sangat berharga. Baiklah, sebagai rumusan, jom kita susun balik kit alatan komunikasi kita ni. Ingat lagi tak 5 alat utama yang kita bincangkan tadi? Inilah dia 5 prinsip teras kita. Pertama, kehalusan bahasa. Pilih kata-kata yang baik. Kedua, kejelasan mesej. Jangan melirit-lirit. Ketiga, kesesuaian konteks. Kena tengok keadaan. Keempat, kepekaan sosial. Jaga hati dan maruah orang. Dan kelima, norma budaya. Hormat adat dan gelaran. Boleh jadikan ni macam senarai semak mental sebelum kita bercakap atau menulis. Jadi, kenapa susah-susah nak fikir semua ni? Sebab apa ia penting sangat? Sebabnya mudah je. Bahasa yang santun ni, dialah kunci yang akan buka pintu kepada satu suasana selamat. Dan hanya dalam suasana yang selamat macam nilah, pelajar akan rasa berani nak tanya soalan, berani nak kongsi idea, dan dari situlah pembelajaran yang betul-betul bermakna akan berlaku. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu cabaran kecil. Daripada 5 tonggak yang kita dah bincang tadi, cuba pilih satu je. Satu saja yang anda rasa nak fokus untuk perbaiki minggu ni. Cuba amalkan betul-betul. Sebab kadang-kadang, perubahan yang paling kecil dalam cara kita berkomunikasi itulah yang akan bawa impak paling besar dalam perjalanan kita sebagai pendidik. Fikir-fikirkan.